Hai guys, sekarang hari Sabtu 27 Jun. Aku dengan Noratika kita orang pergi konsert hujan weh. For the first time aku nak pergi konsert hujan Kids yang for 20 years lah. Aku pun tak tahu apa aku buat ni. Dia macam nervous sikit sebab aku macam first time kan. So sekarang pukul 5.24. Kita orang baru je semayang Asal dan Zuhur siap-siap tadi kat Surau Stadium Bukit Jalil. Surau. So tunggulah tiket show pukul 8. Kita orang tengah tahan wuduk untuk maghrib. Lepas tu baru maksudnya kita maghrib dekat dalam stadium. Dan kita pergi kita riot. Okay guys, sekarang dah pukul 6. Kita orang pun dah keluar daripada kereta sebab nak ke area luar stadium tengok apa yang ada yang menarik sebelum kita masuk. Polis trafik dah start jaga. Kita orang sampai awal juga tadi, around dalam pukul 2.30. Macam awal sangat pula. But okay lah, parking smooth je, tak ada apa-apa masalah. Thank you. Tattoo stiker. Wait, what? Begini ya suasana untuk queue masuk dalam stadium. So sekarang kita tengah queue dekat bahagian seated zone. Alhamdulillah. Thank you. So kita dah enter to the stadium guys. First thing, jom kita tengok surau dekat mana dulu. Adalah untuk yang bertahan. Sejuta kali dipekes kaki sejuta satu bangkit kembali. Hujan bertahun lama dimaki hina, diejek cela, mudah hilang di telan zaman. Jika sempat ku sambutkan senyuman manis itu darimu, jika sempat ku hiaskan hidupmu dengan rasa sayangku. Bila ku rasa apa yang kau lalu, sama rasa sayang, ku biarkan kau tenang, terang.
worth it to sing along. Worth it to everything lah. Super pada. Aku tak ada Zohoi. Macam okey lah. Member barang. So, this is that's why it's the crowd one. Okay guys, sekarang kita dah slow-slow nak turun ke bawah sebab sini pun dah tutup. So this is crowd. For 4 hours we stay there. Ada kita kat atas. Worth it, right? Yeah. So, jom. I don't have a voice right now. Kita cari kedai makan. Nak makan dulu. Then kita balik. Balik, solat, mandi, So what tidur. time? Your review for this concert? Sebab aku tak hafal lagu kan. Tapi Aku tak boleh cakap. So, Tapi worth it lah, worth it. Worth it for 200. Jangan dulu, I nak minum pie kat belakang. Apa? Jalan-jalan sebab turun aku. Ni, dah. So next concert when Tak ada next concert. Tak boleh solat jamak. Tak boleh. Itulah bila main tempat lama ni solat dah tak boleh jamak dah. Kena semayang. Lepas tu masalahnya yang tak boleh belah time concert je ni lah. Mana semayang on time. Mana duduk kat rumah tak semayang on time pun. Bodoh gila. Takut tersandung.